Tolak ke tengah. Bahaya gerakan itu. Berjaya dapat sekarang ini dalam kawalan Haziq Hakimi. 2 orang pemain menutup beliau. 3 orang berjaya diatasi. Lincah daripada pemain ini. Namun tindakan yang terakhir. Lembatan kaki kiri itu tepat ke dakapan menjaga gol. Nafas baru untuk rangkaian serangan pasukan Kuala Lumpur dengan kemasukan Haziq Hakimi. Yang memiliki kemahiran kawalan bola yang cukup baik. Di nombor 9 ini, lihat bagaimana lembatan yang cuba dilakukan, peluang untuk pasukan Kuala Lumpur. Tepisan yang cukup penting daripada penjaga gol pasukan Kuala Lumpur. Lihat bagaimana serangan balas cuba dilakukan, larikan oleh pemain pasukan Kuala Lumpur. Di sebelah kiri ada Haziq Hakimi. Tolak ke tengah. Bahaya gerakan itu. Berjaya dapat sekarang ini dalam kawalan Haziq Hakimi. 2 orang pemain menutup beliau. 3 orang berjaya diatasi. Lincah daripada pemain ini. Namun tindakan yang terakhir. Lembatan kaki kiri itu tepat ke dakapan menjaga gol. Nafas baru untuk rangkaian serangan pasukan Kuala Lumpur dengan kemasukan Haziq Hakimi. Yang memiliki kemahiran kawalan bola yang cukup baik. Pasukan SSN Kuala Lumpur perlu memberikan respon yang pantas. Kesilapan peluang untuk pasukan SSN Kuala Lumpur menerusi Haziq Hakimi. Jaringan yang kedua untuk pasukan beliau. Merapatkan jurang pada petang ini. Kesilapan daripada pemain pertahanan yang gagal mengeluarkan bola dengan baik. Terus dihukum dengan jaringan kedua oleh pasukan SSN Kuala Lumpur. Lihat bagaimana kesilapan yang cukup mudah dilepaskan oleh pemain pertahanan. Larian dari Daniel Idraki untuk penjaring gol kedua pasukan SSN Kuala Lumpur ini. Berjaya didapatkan oleh pemain SSN Kuala Lumpur, Hafiz Hashim. Cuba melakukan tendangan. Syarizal mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Daniel Idraki. Semula untuk Haziq Hakimi. Dengan kawalan yang baik di kaki beliau. Dipersalahkan Nazmi Ilmi yang mengasari penjaring gol kedua untuk pasukan SSN Kuala Lumpur ini, Haziq Hakimi. Ketua pasukan untuk SSN Kuala Lumpur melepaskan bola untuk Haziq. Haziq cuba masuk. Terus dihimpit dengan rapat oleh Aziz Firas yang tidak membiarkan pemain ini untuk bergerak bebas. Lontaran pantas diambil oleh Muhammad Syakir. Haziq Hakimi masih lagi berusaha keras. Penyerang untuk pasukan SSN Kuala Lumpur yang terjatuh di situ. Aziz Firas dengan mengeluarkan terus bola dari kawasan permainan. Haziq antar ke tengah. 9 lawan 11 untuk pasukan Melaka. Semestinya tugas yang sangat sukar untuk pasukan SSN Kuala Lumpur pada ketika ini. Menuju ke penghujung separuh masa yang kedua. Mereka ketinggalan dengan jaringan 3-2 dan beraksi dengan 9 orang pemain. Semakin bertambah episod duka untuk pasukan Kuala Lumpur. Pantas dihantar ke atas untuk Haziq. Dikejar oleh Daniel. 1 lawan 1 berhadapan dengan pemain pertahanan ini. Lihat bagaimana untuk Haziq. Terus dihantar ke atas. Sedikit kelang kabut di luar kawasan kotak penalti. Rembatan terus menuju masuk ke dalam jaring. Dari Muhammad Syakir. Aksi yang cukup dramatik pada petang ini. Di penghujung babak separuh masa yang kedua, kelebihan jaringan untuk pasukan SSN Melaka berjaya dipadamkan. Mana aksi daripada pemain SSN Kuala Lumpur
Situasi kelang kabut. Rembatan yang dilakukan daripada Muhammad Syakir. Tendangan yang cukup padu, umpama peluru yang dihantar masuk menerjah ke dalam jaring. Semestinya itu adalah whistle panjang yang ditiup oleh pengadil, menamatkan aksi dramatik di Arena Azman Hashim pada petang ini. 3 sama dan 6 jaringan yang direkodkan. Namun itu bukanlah yang perlu diberikan perhatian, kerana pasukan SSN Kuala Lumpur membuktikan dengan 9 orang pemain di atas padang juga mampu mengimbangi keputusan perlawanan sekiranya mereka terus berusaha dan terus percaya. Terima kasih.